Cek 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 1 2 3 1 2 3. Halo semuanya cuy, bertemu lagi bersama saya Abang AP di channel kesayangan anda Hafifi Marzuki. Jadi hari ini apa dia guys? Hari ini apa dia? Macam biasalah kita awalkan dengan giveaway untuk video ini. Untuk giveaway untuk video ini kita memerlukan ataupun saya Abang AP memerlukan 2 pemenang untuk giveaway kali ini. By the way, giveaway yang semalam sudah saya umumkan pemenangnya. Korang boleh cek komen di video yang sebelumnya. Okey, mana yang nak tengok pemenangnya siapa. Jadi untuk video yang ini, video yang baru ni, saya memerlukan 2 pemenang untuk mendapatkan giveaway buah melon 1 bilion. Video yang semalam 1.5 kan, ini saya akan bagi kepada pemenang yang bertuah tu. Lupa guys, lupa. Kepada pemenang yang bertuah untuk mendapatkan buah ini 1.1 bilion. 1 bilion lah ni kan, senang cerita 1 bilion lah. Dia lebih ada 1.1 tu sebenarnya. Dua-dua ni 1.1 ni. Korang tengok tu 1.1 kan, puas hati kan? Lagi sekali ke? 1.1 ni. Cara joinnya macam mana? Komen kata-kata paling menarik dekat bawah guys, dan berserta username korang. Komen kata-kata menarik dan username. Ingat guys, perlu ada kata-kata menarik baru boleh jadi pemenangnya guys. Kalau korang komen username, susah nak menang cuy. Macam itulah nanti saya akan pilih pada esok hari pagi video selanjutnya. Okay, jangan lupa guys, jangan lupa. Jadi kita masuk ke tajuk kita hari ini. Tajuk kita hari ini apa? Tajuk kita hari ini adalah bocoran update pada hari Sabtu ini guys. Nah, by the way, saya ada orang dalam cuy, jadi saya tahu update-nya. Update apa lepas ni bang? Selepas ini ada update yang dinamakan crafting update. Saya dapat leak ataupun dapat bocoran daripada grup Discord guys. Ini dia. Contoh mana tadi tu? Nah, ini dia. Ini daripada grup Discord ni. Daripada Jandil sendiri. Dia cakap, hey everyone. Saya terus translate lah kan untuk korang. Hi everyone, dia cakap, ni pihak kami. Okay, ni kan saya dah baca bla 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 ni. Kalau saya baca ni panjang ni korang, daripada saya baca bahasa Inggeris bukan korang faham. Jadi dia maksud dia macam inilah guys, lebih kurang macam inilah kan. Pada update yang kedepannya, dia cakap setelah ramai yang tidak bersetuju ataupun cakap B-Event ni agak bosan, dia akan menggantikan B-Event ini dengan crafting event. Itu dia guys. Tu, dia akan tukar itu. Daripada dia buang B-Event ataupun dia nak buang B-Event, ramai yang tak setuju untuk buang. Jadi dia akan buat tambahan. Ingat guys, dia akan buat penambahan. We adding crafting as a new feature, dia cakap. Dia akan menambah mode untuk crafting. Itu dia, macam crafting, macam Minecraft ni kan. Tiba-tiba jadi macam Minecraft bang. Lepas tu dia cakap beruang yang dekat tengah-tengah tu akan ada crafting menu, yang mana korang boleh crafting resepi. Itu dia, korang boleh pilih resepi untuk apa korang buat. Crafting menu where you can choose what recipe to create. Nah, itu dia, ada menu crafting yang dalamnya ada resepi apa yang korang nak buat, korang kena craft. Macam itu maksud dia kan. Nah, itu dia. Jadi dia akan buat poll. Jadi kat sini dia dah buat poll dan saya tengok 92% bersetuju. Dia cakap ini good idea. Itu dia. Jadi ideanya dekat sini macam ini guys. Saya dapat lagi satu maklumat. Kejap, sebentar. Jadi macam ini guys. Idea untuk craftingnya macam ini. Yang saya dapat maklumatnya macam ini. Contohnya kan, korang kan kalau kat sini kan ada carrot seed, strawberry seed dan lain-lain lah kan. Saya sarankan korang beli semua guys seed sekarang. Serius. Sebab apa? Berkemungkinan tinggi biji benih ini adalah item-item untuk buat crafting. Contohnya korang nak pokok kelapa. Tak payahlah pokok kelapa. Contohnya korang nak mushroom kan. Korang nak mushroom. Untuk dapatkan mushroom, korang boleh craft. Macam mana caranya? Mungkin dia akan perlukan 5 biji carrot dan 5 biji strawberry untuk dapatkan mushroom. Itu contohnya guys. Jadi untuk update kedepannya, lebih baik korang beli seed banyak-banyak daripada sekarang guys. Supaya nanti kalau keluar crafting update-nya, korang dah boleh craft kan apa yang dia nak. Contoh korang nak amber lily, beanstalk, korang dah boleh craft macam itu. Itu adalah update crafting guys. Gear pun macam itu guys. Kalau gear, sekejap range call. Kalau gear pun macam itu. Ni, kita pergi kat gear.
Kalau korang perasan, dekat Gia ni kan dia punya stok terhad, sangat-sangat terhad. Jadi dia akan melakukan craft. Contoh korang nak buat master sprinkler kan, korang nak, saya nak beli master sprinkler tapi tak ada stok. Jadi korang boleh craft. Cara craftnya macam mana? Mungkin pandangan saya kan. Mungkin dia perlukan 3 basic sprinkler dan 2 advanced sprinkler untuk mendapatkan 1 master sprinkler. Itu adalah info yang saya dapat guys. Saya tak tahulah, kemungkinan macam itu. Jadi alangkah baiknya korang siap-siapkan diri, beli banyak-banyak item yang penting-penting. Jadi itu adalah bocoran update-nya guys. Dan saya dapat lagi satu bocoran update. Ini tak berapa epic lah guys. Tapi mungkin kalau yang minat menghias-hias, mungkin korang minat guys. Ini dia bocorannya guys. Tuh, saya dapat ini bocorannya. Kita akan kedatangan, saya tak tahu ini, dia tulis macam ini. Mungkin ini haiwan ataupun barang kosmetik update baru. Itu dia, saya tak tahu dia. Tapi wah, ini estetik juga nih, perlu didapatkan juga nih. Kalau haiwan, wah cantik. Kalau bukan haiwan, ya cantik juga kan. Estetik itu kan, untuk mendatangkan keestetikan yang lebih cantik kepada garden korang guys. Jadi itu adalah bocoran update daripada saya Bang AB. Mana yang untuk join giveaway tu, jangan lupa komen kata-kata menarik. Korang boleh komen pantun, syair, apa semualah. Yang penting kata-katanya menarik dekat bawah dan berserta dengan username korang. Semoga korang boleh menang, okay? Enjoy dan jangan lupa tekan button subscribe-nya. Kita jumpa lagi di tutorial tentang grow a garden di lain hari. Bye-bye.